Apa yang sebenarnya bakal berlaku pada 16 Desember ini? Mengapa tarikh itu tiba-tiba menjadi fokus politik Sabah? Dan siapakah yang berpotensi menggantikan tokoh besar seperti Bung Mokhtar Radin selepas kerusi Kinabatangan dan Lamag tiba-tiba kosong? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 5 hari selepas pemergian Allahyarham Bung Mokhtar pada 5 Desember, landscape politik Sabah terus bergerak pantas. Kerusi Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamag kini secara rasmi dikosongkan dan menurut kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, kekosongan luar jangka ini perlu diisi dalam tempoh 60 hari selepas tarik pengesahannya. Namun apa yang menarik ialah keputusan SPR untuk mengadakan mesyuarat khas pada 16 Desember, tarikh yang kini menjadi penentu hala tujuh politik Sabah. Rakan-rakan penonton, dalam konteks Sabah, Kinabatangan bukan sekadar kerusi biasa. Ia merupakan kubu kuat politik Bung Mokhtar sejak puluhan tahun. Kekosongan ini membuka ruang kepada pelbagai spekulasi daripada siapa calon pengganti kepada bagaimana parti-parti besar seperti UMNO Sabah, JRS dan Warisan akan menyusun strategi mereka. Dun Lamag pula adalah kerusi yang turut dimenangi Bung pada PRN lepas, menjadikan PRK serentak berpotensi mengubah keseimbangan kuasa di Dewan Undangan Negeri. Saudara-saudari sekalian, sejak hari pertama Bung Mokhtar pergi, gerakan politik di belakang tabir semakin rancak. Beberapa nama dikatakan dalam radar awal, namun sehingga kini tiada pengesahan rasmi daripada UMNO Sabah tentang calon yang akan diketengahkan. Apa yang jelas, pemilihan calon bukan sekadar soal populariti. Ia adalah ujian kepada UMNO Sabah untuk menunjukkan sama ada mereka masih mempunyai pengaruh yang mendalam di kawasan yang pernah dianggap kubu tak tergoyah. Saudara-saudara yang dihormati, bagi kerajaan negeri pimpinan Haji Jinor, PRK ini juga membawa makna tersendiri. Walaupun JRS dilihat stabil, kehilangan seorang tokoh besar seperti Bung membuka ruang bagi perubahan dinamika politik. Jika UMNO mengekalkan kerusi, dominasi tradisional mereka terselamat. Tetapi jika ada kejutan, sama ada dari JRS, Warisan atau parti lain, Sabah mungkin memasuki fasa politik baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi apa sebenarnya yang akan berlaku pada 16 Desember? Mesyuarat khas SPR pada tarikh itu dijangka menentukan yang pertama, tarikh rasmi PRK Kinabatangan dan Lamag. Yang kedua, perincian proses penamaan calon. Yang ketiga, anggaran tempoh berkempen. Dan yang terakhir, keperluan logistik dan persediaan keselamatan. Tarikh ini menjadi sangat penting kerana ia akan memulakan seluruh proses pilihan raya kecil dan seterusnya membuka ruang kepada pertembungan politik yang bakal menjadi perhatian seluruh negara. Hadirin yang budiman, apa yang berlaku selepas 16 Desember akan menentukan bukan sahaja pengganti Bung Mokhtar, tetapi turut memberi gambaran bagaimana politik Sabah bergerak ke hadapan. Adakah UMNO mampu mempertahankan kubu tradisi? Adakah JRS akan mencuba merampas kerusi? Dan adakah Warisan akan kembali menguji sokongan mereka di kawasan pedalaman? Semua ini kini menunggu lampu hijau mesyuarat SPR. Dan persoalan sekarang, siapa sebenarnya yang akan muncul sebagai calon? Dan adakah PRK ini akan menjadi titik perubahan besar dalam politik Sabah menjelang PRU akan datang? Berikan pendapat Anda di ruangan komen. Kita bincang secara terbuka seperti biasa di Arena Rakyat. Dan jika Anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama. Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.